Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton kembali Borak Ubat Haji. Borak Ubat Haji bersama dengan saya lagi Sobri Zainal, di dalam Facebook Kenali Ubat Anda KKM. Kali ini kita bawakan topik yang berbeza pula, masih lagi berkisarkan berkenaan dengan persiapan dan juga persediaan buat bakal-bakal jemaah haji yang bakal berlepas, dan mungkin juga ada yang dah sampai di Tanah Suci sekarang ini. Alhamdulillah dah sampai. So kita nak bercerita masih lagi berkenaan dengan pengurusan ubat-ubatan, dan topik yang kita nak bawa pada hari ini untuk dikongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan sakit-sakit masa haji. Ubat mana patut ada? So ini antara perkara-perkara yang common lah. Selalunya kita dapat feedback daripada jemaah-jemaah haji yang berada di sana. So dah sampai sana dia sakit-sakit pula kan, sebab perubahan cuaca. So untuk borak dengan kita dekat studio hari ini, saya bukan bawa doktor daripada Saudi untuk makluman tuan-tuan dan puan. Ini orang Malaysia tuan-tuan dan puan. So bersama dengan saya di studio kita ada Encik Muhammad Fauzul Kabir bin Kasim, pegawai farmasi daripada Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak cakap Melayu ke nak cakap Hindustan ni? Dia macam Boleh. Oh betul lah. Dia Melayu. Melayu. Orang kita. So orang ingat kan, macam ramai yang bagi feedback tu. Komen, ada yang komen kata macam Hrithik Roshan ke? So kita bagi sikit lah, Mitum se pyar karte. So nanti dia balas So jadi tuan-tuan, okay, direct straight to the point. Okay Fauzul, so macam saya kata tadi lah, dekat Tanah Suci ni sebab perubahan cuaca. Betul. Anginnya berbeza, dia panas kering dekat sana. Jadi orang kita ni banyak yang tak biasa jugalah. Betul. Dengan cuaca kat sana, nak adapt dengan cuaca kat sana. Adalah ramai yang komplain sakit-sakit juga. So mungkin dari pengalaman Fauzul dan apa yang Fauzul dengar, apa sakit-sakit ringan yang biasa dialami oleh jemaah-jemaah haji kat sana? Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semualah. Terima kasih atas jemputan pada hari ini. Jadi saya boleh address Cik Sobri, Tuan Sobri Sobri je. Sobri lah, okey. Baik. Okey, tak apa. Jadi seperti yang Sobri bagi tahu tadilah, di sana cuaca memang salah satu faktor lah, faktor yang sangat kritikal lah kita panggil untuk kita. Walaupun kat sini kita panas dan sana juga dia panas, tapi dia panas kering kan, orang kata panas kering. Dan juga kepadatan manusia lah daripada ramai daripada negara-negara lain kumpul pada satu masa. Yang ini antara faktor-faktor yang menyebabkan ataupun memudahkan kita terkena ataupun terdedah kepada kita panggil gejala-gejala ringan lah. Seperti demam, sakit kepala, migrain, dan juga yang selalunya juga adalah batuk sesama lah. Batuk sesama, dia package lah tu. Biasa kita ada dengar package kan. Ni pun package lah. Batuk sesama, sakit tekak. Lepas tu juga selain daripada itu, kita pola pemakanan yang berbeza juga memudahkan kita, ataupun kita mungkin juga terkena masalah-masalah yang kita panggil macam masalah hulu hati, pedih hulu hati ataupun cirit birit, sembelit. Ini semua antara gejala-gejala ringan lah yang orang kata risiko lah untuk semua jemaah haji apabila kita berada di sana lah. Jadi kalau ikut statistik untuk yang tahun lepas pada tahun yang 1446 Hijrah lah, yang tahun lepas punya musim haji, antara 5 yang dilaporkan lah, 5 penyakit yang paling tertinggi. Yang pertama adalah masalah yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Yang ini banyak dilaporkan. Yang kedua sakit otot, sakit sendi lah, sebab kita banyak melakukan aktiviti fizikal kan, jarak jauh, tawaf, sa'i semua kan. And then yang ketiga ni iritasi mata. Iritasi mata ni disebabkan berdebu, lepas tu kita panas apa semua kering kan. Jadi menyebabkan iritasi mata lah. Yang keempat ruam-ruam kulit. Kulit juga antara salah satu masalah yang banyak dilaporkan lah. Dan juga yang terakhir adalah masalah gastro-usus lah, seperti saya sebutkan tadi, masalah sembelit, masalah cirit birit, masalah pedih hulu hati, perut berangin kan, perut kembung. Itu semua adalah antara yang paling common lah. Yang ada juga tak yang macam banyak orang yang komplain lah sebab lantai dekat masjid sana kan berbeza. Ada yang kata pakai chemical apa semua. So jadi pecah-pecah tumit tu. Kulit merekah ada juga kan? Betul, ada dilaporkan juga masalah kulit ni, kulit merekah kan, kulit kering. Kerana dia tidak, kita dah biasa di sini. Bila kita pergi di sana, dia menggunakan certain bahan chemical dan akan memberi alergi ataupun reaksi kepada certain jemaah haji kita lah. Jadi itu antara beberapa yang selalu dilaporkan lah. Betul. So kalau kita cakap pasal yang common disease ni lah, ataupun sakit-sakit yang kebiasaan dialami oleh jemaah, tapi yang sakit-sakit ringan ni, so
sepatutnya jemaah-jemaah ni dia dah boleh buat persediaan bawa ubat-ubatan daripada Malaysia juga kan. So tapi ada jugalah yang diorang ni rasa macam tak sempat, mungkin ada yang tak sempat nak pergi klinik nak dapatkan ubat daripada Malaysia. Ramai yang fikir tak apalah, nanti aku dapatkan ubat kat sana lah, aku ambil kat sana lah kan. Sebab kita pun ada klinik, kita ada farmasi dekat setiap bangunan penginapan. So sebenarnya perlu ke sebenarnya bakal jemaah ni membawa ubat-ubatan ni, ataupun sebenarnya lebih mudah, tak apalah, tak payah bawa, kita ambil kat sana. Baik. Jadi secara dasarnya kita memang kalau bolehlah kita menggalakkan semua bakal haji, bakal jemaah haji untuk membawa ubat mereka masing-masing ataupun membawa bekalan untuk penyakit-penyakit am ni, kita bawa bekalan daripada Malaysia sendiri. Hal ini kerana sebab di sana pertamanya harga lebih mahal. Walaupun sekarang saya difahamkan rate dia lebih kurang lah kan, RM1 dengan rial lebih 1.15 1.2 macam tu lebih lah. kurang lah kan. Tetapi harga ubat di sana yang pertama lebih mahal. Okey, yang kedua label kan, dan bahasa di sana tu mungkin kita kurang faham kan. Jadi agak menyukarkan kita lah kalau kita nak beli di sana. Lebih baik kita bawa di sini siap-siap. Yang ketiga juga adalah masalah komunikasi lah. Kadang kita nak beli dengan farmasi kat sana kan. Kena cakap Arab, cakap English. Itu kalau kadang-kadang orang ingat saya orang Arab. Betul lah, ingat yang jual IC kirim tu. Bukan Masya-Allah. Yalah, kan minta lain dapat yang lain. Minta lain dah. Jadi kita takut akan ada masalah di kemudian hari. Jadi senang kita prepare awal-awal supaya kita dapat mengelakkanlah masalah-masalah itu. Yang seterusnya adalah dari segi perbezaan bentuk ataupun perbezaan jenis ubat itu sendiri. Mungkin di sini kita ada ubat yang mungkin saya bagi contoh paracetamol kan, mungkin kita punya 500 mg, dia tak ada campur dengan apa-apa bahan-bahan tambahan yang lain, bahan garam ke, sodium ke. Mungkin di sana dia ada juga paracetamol yang 500 mg mungkin, tapi dari segi garam tu mungkin dia ada tambahan lain ataupun ada kafein dan sebagainya, yang mungkin bahan-bahan tambahan excipient kita panggil, bahan-bahan tambahan tu mungkin tidak sesuai dengan badan kita. Jadi mungkin akan menyebabkan masalah lain yang seperti saya kata tadi, dan mungkin akan kurang beri kesan lah bila kita nak gunakan tu lah. Jadi kita pihak tamu haji ataupun pihak kita sendiri, kita memang sangat-sangat galakkan untuk kita bawa daripada Malaysia sendirilah ubat yang dah sesuai yang kita ataupun yang kita pernah ambil lah. Walaupun kita ada bawa kat sana, tapi seboleh-bolehnya kita bersedia sendiri. Betul. So dah boleh kira dah, kita dah boleh expect lah. Betul. Sebab selalunya dengan cuaca, balik pun kita dengar daripada cerita-cerita alumni haji apa yang diorang rasa sakit macam mana kat sana tu, kita dah boleh prepare dah. Ubat sakit tekak, ubat batuk kan. Yes. Tapi itulah, bila cerita pasal ubat sakit tekak, ubat batuk, demam, ini common lah yang biasa kat Malaysia pun kita selalu kena kan. Apatah lagi dekat negara orang. So mungkin boleh Fauzo kongsi sedikit berkaitan persediaan untuk ubat yang ni, yang paling common lah, batuk, demam, sesama ni. So apa yang boleh dibawa? Macam tu lah, saya tertarik Sobri kata tadi, di Malaysia pun kita kadang-kadang kita pergi mall kan, sesak apa semua, apatah lagi di sana kan sesak. Jadi memang kita sangat mudah untuk terdedah kepada kuman-kuman yang ni lah. Jadi saya bagi contoh lah, kita pergi kalau ubat demam, kalau ubat demam ni mungkin kita boleh sediakan dari sini adalah paracetamol lah, paracetamol. Cuma kita pun perlu berhati-hati kerana paracetamol ni dia ada beberapa jenis. Ada yang 500 mg, ada yang 650 mg, ada berbagai kekuatan lah kita panggil. Dan juga bila kita jemaah haji ataupun kadang-kadang ada yang mungkin sedikit berumur, mungkin ada yang masalah untuk telan pil-pil yang agak besar. Jadi ada juga disediakan paracetamol yang jenis minuman. Yang jenis sirap juga. Yes. Jadi apabila kita ada beberapa jenis ketersediaan bentuk formulasi itu, dia memudahkan jemaah haji untuk kita prepare awal, dan yang mudah kita boleh tolerate lah. Jadi yang itu kita kena tahulah. Jadi supaya kita tahu ubat yang kita ambil tu tidak melebihi dos. Kita kena pastikan dos yang kita ambil tu, macam contoh yang ini paracetamol, ini pun paracetamol, yang dos yang sama kita pastikan tidak overdose lah, yang kita katalah. Kalau contoh yang lain, kalau ubat batuk pun ada beberapa jenis. Ada yang jenis batuk berkahak, ada yang jenis batuk tak berkahak. Kadang-kadang di sana kita lebih kepada batuk yang kering. Batuk yang kering sakit tekak kan. Rasa macam kering kan. Rasa tak hilang air, tak hilang minum apa, tak kena minum ni, tak kena. Minum air zam-zam pun tak hilang-hilang. Hilang suara. Dia tak baca bismillah ke? Jadi kita kena tahu batuk jenis, ada beberapa jenis. Jadi kalau kita nak sediakan ubat tu, kita pun perlu tahu ada yang jenis batuk untuk cairkan kahak. Ada juga batuk yang sekali package dengan sesama. Bila sesama ini juga kita ada beberapa jenis ubat ataupun beberapa jenis grup lah.
ada yang jenis mengantuk ataupun tidak mengantuk. Jadi kalau kita tengok mungkin kita nak buat ibadah haji, tawaf ataupun sa'i pada waktu pagi, kita nak buat rukun-rukun, mungkin kita masa tu kita minta jauh lah, tapi mungkin kita sesama ataupun tak selesa. Jadi mungkin kita perlu ambil ubat sesama yang jenis tidak mengantuk. Supaya kalau kita ambil yang mengantuk, nanti dia akan mengganggu ibadah kita kan. Betul. Jadi kalau pada waktu malam pula mungkin kita akan prefer yang mengantuk supaya mungkin kita dapat rehat yang secukupnya untuk kita melakukan ibadah pada hari esoknya lah. Ya. Jadi setiap pemilihan ubat tu sangat-sangat penting kerana dia akan membantu kita dan untuk kita menyegarkan kita lah, untuk membantu merawat kita punya masalah gejala-gejala ringan ni lah. Sebab dia terutamanya untuk ubat yang makan bila perlu. Betul, makan bila perlu. So kalau tak pasti pun sebenarnya kita boleh tanya pada farmasi juga. Betul, kan untuk dapatkan nasihat. Betul. So macam tadi Fazul banyak bercerita mengenai paracetamol ni lah. So paracetamol ni pun ini pun satu lagi lah yang banyak fahaman-fahaman yang berbeza-beza mazhab dekat luar ni berkaitan dengan paracetamol ni. So ada orang yang terlalu bergantung dengan paracetamol ni. Betul. Sakit kepala makan paracetamol, sakit gigi makan paracetamol, sakit tulang, sakit lutut, sakit bahu semua makan paracetamol. So betul ke sebenarnya, ataupun adakah dia mitos paracetamol ni boleh diklasifikasikan sebagai satu painkiller yang boleh menghilangkan sakit ringan? So mendangan jemaah kita pun ialah jemaah kita memang banyak bergerak kan. Aktiviti ibadah haji ni aktiviti fizikal. Yes. So banyak pakai lutut, banyak pakai otot dan sebagainya, sendi dan sebagainya. Kalau dah sakit-sakit telan paracetamol. Simple. So betul ke tak betul sebenarnya? Okey, baik. Memang betul. Sebenarnya paracetamol ni kita gunakan dia sebagai ubat demam yang pertama. Yang kedua, kita memang gunakan dia sebagai ubat tahan sakit, tapi tahan jenis tahan sakit yang kategori ringan lah. Okey, macam migraine kita boleh guna untuk paracetamol. Cumanya mungkin dia bergantung kepada tahap kesakitan tu juga. Kadang-kadang tahap sakit tu mungkin kita ambil dengan paracetamol, dia tak berjaya mengurangkan sakit tu. Ataupun kita mungkin ada masalah sakit lain seperti macam ada mungkin sakit-sakit otot, sakit sendi, kita boleh gunakan paracetamol juga. Cumanya mungkin apabila kita gunakan paracetamol, dia tidak dapat membantu, kita perlukan ubat tahan sakit yang lain lah, ataupun kita panggil NSAIDs lah biasanya. Mungkin NSAID ni non-steroidal anti-inflammatory ni mungkin orang jangan dengar, tapi bila kita sebut nama dia, contoh macam diclofenac sodium kan, mefenamic acid ataupun saya angguk je lah. Okay. Contoh lah. Contoh kan. Jadi serta-serta ubat itu adalah ubat tahan sakit yang lebih kuat lah. Okay, ubat tahan sakit yang lebih kuat ini juga kita perlukan untuk standby. Tetapi bergantung juga kepada kita. Kita perlu dapatkan khidmat ataupun nasihat daripada pegawai perubatan ataupun pegawai farmasi sebelum kita mengambil. Kerana ada serta-serta ubat tahan sakit ini mungkin dia tidak sesuai dengan orang yang mungkin ada masalah buah pinggang ataupun orang yang ada masalah dari segi masalah ulcer dan sebagainya, kerana mungkin akan beri kesan-kesan sampingan lah. Jadi sebelum kita mengambil satu ubat tu, pastikan kita mendapat nasihat dulu, mungkin sesuai dengan kita punya jenis-jenis sakit ataupun yang agak-agak common, mungkin kadang-kadang di sana salah makan apa semua, ada masalah sakit gigi kan, sakit gigi, jadi makan paracetamol tak jalan kan, contoh kan. Jadi perlukan ubat tahan sakit lebih kuat. Jadi di situ ada keperluan untuk kita sediakan ubat tahan sakit yang lebih kuat supaya dapat membantu kita lah, sekali lagi untuk beri kita fokus, ketenangan dan untuk kita menghabiskan kita punya ibadah dan rukun-rukun haji lah, insya-Allah dengan sempurna lah. Dengan sempurna, insya-Allah. So tadi di awal tadi Fauzal ada kongsikan dengan kita top 5 lah, 5 penyakit ataupun kesakitan ringan yang sering dialami oleh jemaah haji. Antaranya yang saya tertarik tadi, gastrousus. Betul. Betul ke saya sebut tu? Gastrousus. Gastrousus. Yes, betul. Kenapa Sambungan dalam saya punya ni dia sambung terus? Gastrousus. Gastrousus. Yes. So gastrousus ni berkaitan dengan sakit-sakit perut lah. Sakit-sakit perut lah. Macam tadi yang sembelit kata tadi kan, sembelit dan sebagainya. Cherry berry pun termasuk jugalah. So cherry berry, diarrhea dan sebagainya. Betul. So ini yang selalu berlaku juga dekat jemaah kita sebab satu lagi tadi perubahan cuaca, satu lagi perubahan makanan. Kita dekat sana bukan senang nak cari walaupun tabung haji memang ada membekalkan. Kita bekalkan makanan-makanan yang mengikut selera lah jemaah-jemaah kita. Tetapi kalau nak pergi cari makanan dekat luar, kebanyakannya memang bukan makanan kita lah. Jadi diorang ni kadang-kadang jemaah ni eager ataupun teruja nak mencuba pelbagai perkara. So ini menjadi antara punca-punca menyebabkan pelbagai
ada yang keracunan makanan, ada yang sakit perut dan sebagainya. So ini mungkin perkara yang kita perlu beri perhatian juga dan kita perlu peringatkan kepada bakal jemaah. So ada juga yang penyakit ringan ni yang mendapat rawatan pesakit luar. So kalau kata pasal gastro-usus ni, apa ubat yang Fauzul recommendkan kepada bakal jemaah boleh bawa untuk kita nak elakkan lah daripada terkena? Betul, baik. Gastro-usus ni pun sangat penting kerana pola pemakanan yang berbeza lah kan. Di sini kita mungkin makan 3 kali sehari yang nasi, belauk dan sebagainya. Di sana mungkin kita makan shawarma shawarma ataupun mungkin makanan-makanan yang agak berbeza daripada di Malaysia ini. Humus, pagi-pagi memang setiap pagi kita makan humus. Yes. Ha. Jadi Terkejut kalau orang tak biasa. Kalau orang tak biasa mungkin terkejut, betul. Jadi akan cenderunglah kepada masalah gastro-usus. Yang pertama, minta maaf lah, sembelit dan cherry berry seperti tuan cakap tadi. Dan yang paling common juga adalah masalah dehidrasi ni mungkin yang air kurang daripada badan, garam-garam kita kurang. Sebab bila di sana kadang-kadang kita bila kita makan tu kita kurang mengambil air, ataupun kita kurang mengambil sayur-sayuran kan, serat-serat. So menyebabkan badan kita ni kadang-kadang kurang ataupun dehidrasi lah kita panggil lah. Jadi antara ubat yang kita sarankan adalah air garam lah, ataupun biasa kita panggil ORS lah, oral rehydration salt. Yang ini sangat penting. Yang ini kita cuba untuk kempenkan lah. Boleh kempen? Boleh. Kita cuba undilah. Kita cuba kempenkan satu waktu solat, satu ORS. Jadi lepas habis kita setiap waktu solat tu kita bancuh satu ORS, kita minum lah. Ini sangat-sangat bantu untuk air garam kita lah, untuk gantikan air dan garam dalam badan kita. Dia bancuh dengan air kosong kan? Dia bancuh dengan air kosong. Kalau dengan air zam-zam boleh ke? InsyaAllah. Boleh juga. Boleh kan? dengan air zam-zam, tak ada masalah. So kira sebab dekat masjid, betul. Dekat masjid itu je yang ada, boleh lah. Boleh lah, ada baca dengan air zam-zam. Cuma mungkin kena kacau tu dengan ni sikit lah. Dengan selawat lah. Selawat sikit, betul. Betul, okay. Jadi di pihak TH sendiri ataupun pihak kesihatan sendiri, kita memang akan sediakan satu kit lah, kita panggil satu pack sebelum ibadah wukuf lah nanti. So kita akan sediakan satu pack yang mengandungi paracetamol, satu paket, dan juga 7 sachet ORS ni. Yang ni untuk membantu semua jemaah haji kita lah, untuk kekalkan hidrasi ataupun tenaga lah, supaya mereka dapat kekuatan lah. Okay. Dan seterusnya, kalau contoh dari segi sembelit, sembelit tu kita juga ada cadangkan lah untuk mungkin pesakit ataupun bakal jemaah untuk sediakan ubat-ubatan. Di farmasi mungkin ada jual botol dia ada macam nama Lactulose. Itu antara contoh-contoh lah. Kalau di masalah cherry berry ni pun ada beberapa jenis yang available lah. Jadi mungkin kita boleh ambil yang bersesuaian dengan kita lah. Ada yang memang banyak jenis lah. Ada yang loperamide dan juga cakul. Mungkin pernah dengar kot cakul lah, macam arang ataupun kadang-kadang kita orang kampung saya panggil arang. Oh, dia macam mana ya? Pil-pil. Dia pil lah, pil. Kecil-kecil, Dia cakul lah kita panggil. Okay. Dia untuk kita serap toksin lah balik kan. Lebih kurang macam tu lah. Ataupun kadang-kadang perut kembung, perut berangin pun kita boleh untuk sediakan ubat yang melegakan lah. Melegakan untuk mengeluarkan angin lah. Dan yang terakhir tu mungkin apa yang boleh saya kongsi adalah masalah gastrik lah. Masalah gastrik ni kadang-kadang pesakit ataupun bakal jemaah tu dia memang dah ada dah gastrik sebelum ni di Malaysia. Jadi kalau boleh bawa ubat-ubat tu, continue makan di sana. Sebab kadang-kadang di sana kita mungkin lewat makan, ataupun makan tu mungkin tak pedas ataupun pedas ke apa kan. Jadi dia akan menyebabkan gastrik pula. Jadi kalau dah memang ada gastrik di Malaysia, kita cadangkan just continue bawa dan just makan di sana lah. Jadi itu akan membantu lah kan. Tak adalah nak queue toilet ke apa kan. Jadi dia antara yang saya tengok lah yang macam serius sikit selain daripada gastrik ni, GERD jugalah. Yes, GERD pun ada juga jemaah-jemaah kita yang mengalami masalah GERD juga tahun lepas. So dia boleh jadi sampai depression dekat sana. So jadi kita nasihatkan kepada bakal-bakal jemaah, jangan lupalah kalau siapa yang ada GERD tu, bawa ubat-ubatan anda jugalah. So itu pun perlu diperingatkan juga. So kita banyak bercerita pasal sakit-sakit dalaman tadi. So kita nak cerita juga pasal sakit-sakit yang luaran ni. So sebab tadi ada Fauzul cerita juga antara top 5 sakit tadi iritasi mata.
Yes. Saya pun baru tahu tu. Rupanya ramai juga yang sakit mata kat Betul. sana because of debu kan. Betul. So selain daripada tu juga macam kita bincang tadi pasal kulit, merekah, ruam dan sebagainya. So kalau dari sudut yang sakit-sakit luaran ni, apa pula ubat yang sesuai untuk diorang bawa ni lah sebagai persediaan? Baik. Jadi untuk sakit kulit ni memang akibat cuaca panas tadi dan juga kita mungkin banyak aktiviti di luar berjumpa dengan panas dan sebagainya, kita cadangkan untuk menyediakan, bakal haji menyediakan ubat krim pelembab. Krim pelembab kulit dan juga yang krim pelembab bibir lah. Itu pun penting juga. Kadang-kadang mulut pecah-pecah kan. Jadi kita jadi sakit pula bila kita nak selawat apa semua, bila kita nak melakukan ibadah semua kan. Jadi krim pelembab kulit, krim pelembab bibir, yang ini sangat-sangat membantu. Dan juga ubat titis mata yang jenis untuk artificial tears lah kita panggil, untuk mata kering. Yang ini sangat bantulah apabila mata kita ni kering, jadi kita akan rasa pedih kan, sakit ataupun dia akan jadi merah. Jadi kita membantu kita boleh menyediakan ubat titis mata yang artificial tears jadi pelembab. Dia jadi macam pelembab untuk mata lah. Biasanya kalau orang yang pakai contact lens tu, dia familiar lah dengan ubat-ubat ni kan. Betul. Kira mainan dia lah. Jadi selain daripada itu, kadang-kadang kita memakai kasut dan juga kita buat aktiviti yang banyak menggunakan kasut, kadang-kadang mungkin akan ada sedikit luka pada kita punya kasut. Kadang-kadang kita pakai kasut yang tak sesuai ataupun kasut baru, melecet. Jadi ubat untuk sapu, ubat sapu ataupun plaster, elok juga untuk kita sediakan lah. Bagi langkah-langkah pencegahan dan rawatan sekiranya berlaku kepada jemaah haji ni lah. Jadi bagi mengelakkan masalah-masalah yang berlaku ini, kita memang sangat galakkan untuk mereka sediakan lah semua-semua yang kita ada sebut ataupun discuss tadi lah. So dekat sana saya tiba-tiba terfikir juga kan, sebab dia panas, lepas tu dia kering. Betul. So penggunaan lotion badan, body lotion, sesuai ataupun tidak kita nak pakai sebenarnya? Betul. Penggunaan lotion ini masih macam saya ada mention tadi, mesti kita tak mau kat sana baru kita try pakai. Yang itu kita takut dia bila dia berpeluh, kadang-kadang ada orang dia berpeluh ataupun dia jadi macam kering, dia jadi ruam. Bila dia apply lotion tu, dia jadi lagi teruk. Jadi dia, sebab dia tak pernah try kat sini, jadi bila kat sana baru dia nak cuba certain ubat ini, jadi mungkin dia kurang sesuai. Tapi sekiranya tak ada masalah ataupun dia memang dah pernah ambil, jadi memang tak ada masalah untuk teruskanlah. Teruskanlah untuk krim pelembab itu ataupun lotion itu untuk membantu. Untuk membantu bagi keselesaan lah di sana. Especially untuk bahagian tangan dan muka lah. So lah. Banyak sebenarnya kita nak borak lagi. Menarik juga topik ni, tapi masa mencemburui. So jadi kita terpaksa habiskan. So sebagai pesanan terakhir lah daripada Fauzul, so bagaimana, apakah yang kita boleh sampaikan lah kepada bakal-bakal haji di luar sana berkaitan dengan persediaan ubat dan juga penjagaan kesihatan supaya kita bakal-bakal jemaah ni dapat melaksanakan ibadah tu dengan sempurna dan selesa lah. Baik, secara kesimpulannya seperti yang kita banyak bincangkan tadi, persediaan tu mesti datang daripada kita sendiri juga. Jadi persediaan daripada kita sendiri yang mana kita dah biasa, because yang kita akan kenal badan kita kan. Ataupun kita, orang kata apa, kadang-kadang kita tahu kita mudah terdedah ataupun mudah terkena sakit-sakit sesama dan sebagainya. Jadi kita kena persediaan tu datang daripada kita. Mungkin kita sediakan dalam bentuk box ataupun bekas-bekas yang berlabel, tapi pastikan setiap ubat-ubat yang kita bawa tu mesti ada label. Tarikh luput, dos yang sebetulnya mesti kita tahu. Jangan kita tak tahu dos. Kadang-kadang mungkin tersalah ambil dua jenis ubat yang sama kategori, so akan jadi masalah. Dan seterusnya kita penting untuk menjaga air, air zam-zam macam Sobri katakan tadi, air zam-zam untuk menjaga kita punya hydration badan lah. Kadang-kadang macam saya teringat kalau kita masuk kat sini event marathon kan, kalau kat sini kita haus kita akan minum, tapi kalau kita masuk kat overseas tak rasa nak minum. Sebab cuaca cuaca tu. Jadi macam kat sana sama juga, dia panas tapi dia tak tu, kita kadang tak rasa nak minum. Jadi penting untuk minum air banyak. Dan yang terakhir, walaupun pihak tabung haji ada sediakan fasiliti, kita memang kita sediakan semua jugalah ubat-ubatan. Jadi jemaah haji sekiranya ada yang memerlukan rawatan, sementara mungkin dia dah demam kan, jadi sementara dia nak pergi untuk mendapatkan rawatan tu mungkin queue panjang dan sebagainya, mungkin dia boleh makan dulu ubat yang dia bawa tu sebelum mendapatkan rawatan lanjut lah. Dan yang paling penting lah sekali adalah jangan kongsi
Jangan kongsi ubat dengan Tak pasti jangan kongsi. jangan kongsi Yang ni jangan ubat kongsi langsung. dengan rakan-rakan kan. Ya. Rakan-rakan bilik kadang-kadang dia berkongsi. Jadi benda tu amat bahaya kerana mungkin dia sesuai untuk kita tapi tak sesuai untuk rakan ataupun yang kenalan-kenalan di sana lah, mungkin akan jadi lebih mudarat lah. Dan akhir kata mungkin saya mendoakan semua jemaah haji yang pergi dapat membuat ibadah ataupun menyempurnakan tanpa ada sebarang masalah kesihatan lah. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Selamat pergi dan selamat balik lah. InsyaAllah. Amin. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Muhammad Fauzul Kabir Kasim, pegawai farmasi daripada Hospital Kuala Lumpur pada hari ini. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak perkongsian walaupun singkat, tapi saya percaya banyak input yang kita boleh dapatkan tadi, terutamanya berkaitan dengan kesakitan-kesakitan ringan yang biasa dialami oleh jemaah-jemaah haji di Tanah Suci. Semoga bermanfaat untuk anda. Ada banyak lagi yang kita nak kongsikan berkaitan dengan perkongsian pengurusan ubat bagi bakal-bakal jemaah haji dalam episod-episod yang seterusnya ini. Jadi terus kekal bersama kami di Kenali Ubat Anda KKM. Jangan ke mana. Teruskan bersama kami. Saya tutup dulu tirai. Sobri Zainal mengundurkan diri. Assalamualaikum.